Kerana saya seronok lah. Saya seronok. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Speaker mengenai parti-parti politik Barisan Nasional yang kata-kata kasar kepada Presiden MIC ini semua tidak elok. Kerana pada Presiden UMNO dan lain-lain Kabinet Minister semua mengatakan bahawa Presiden MIC itu adalah satu presiden yang perlu ahli-ahli MIC saja akan menukar presiden itu, tapi masa sudah belum lagi tiba. Saya rasa itu adalah satu yang betul. Saya sokong. Bukan saya sokong kepada Datuk Seri Samawilu, saya pun sokong Saya pun sokong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya harap dia akan melanjutkan tugas dia sebagai Perdana Menteri. Dia satu Perdana Menteri yang open, yang dapat ambil tahu mengenai masalah-masalah di negara ini dan mencari jalan untuk mengatasi masalahnya. Jangan kita ada sistem kekerasan yang... Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Ibu Barak. Yang Berhormat Ibu Barak, ada perasan nggak tidak, kita sebagai orang politik sepatutnya kita mau serius, tapi saya nampak hari ini sebagai orang politik, you kasih mainkan semua. Sekejap kata kondeng habis-habis kami beliau. Sorry, sepatut tidak boleh sebut nama lah, MIC Presiden. Tapi sekejap kata kita sokong habis-habis. Ini bukan menggiri dulu kepada rakyat kah? Tadi kita ada yang berhormat Ibu Barak ada kata kita macam kaum India sudah tinggal jauh. Tapi sampai hari ini saya kalau tidak salah lah, Ibu Barak pun 3 pangga kan di Dewan Yang Mulia ini. Apa kita sudah buat untuk kita punya kaum India? Kita ada buat satu tindakan pendidik sama kita kaum India macam mana dibangunkan kaum India. Pasal saya ada confused sikit. Pasal dalam masa dialog sama India, dalam ni berapa bulan ini saya berdialog sama kaum India kata saya, specifically saya tanya, Yang Berhormat Ibu Barak, ada India daripada Perak. Tanya, saya kata apa pasal you punya wakil rakyat tidak pendidik sama kita macam mana mau bangunkan kita kaum India? Dia kata tak ada. Ini bukan saya temerang, kalau dia mau saya boleh bawa itu dia punya rakyat mari jumpa. Apa yang sudah buat sebagai wakil rakyat? Apa patut kita mau buat? Sebagai bertanggungjawab sebagai wakil rakyat Malaysia ni. Minta penjelasan. Terima kasih Datuk Speaker. 2 hal. Nombor 1 mengenai Datuk Seri Samawilu. Dulu sebelum dia kalah itu dia angkuh. Datuk Speaker, mula-mula kita orang buat standing order tidak boleh sebut nama. Tapi dia sendiri sebut nama sekarang. Macam mana ada tabel standing ini Dewan ini? Baik, Ahmad. Tadi saya salah sebut, saya kata bukan ahli parlimen lah. Dia Yang Berhormat dari Ibu Barak, apa dia sebut semua betul. Apa macam BBC Chairman, dia bukan ahli parlimen lagi. Dulu dia ahli parlimen. Dulu semasa dia menteri dia sangat angkuh. Sekarang lepas dia kalah, dia orang baik. Jadi saya rasa mungkin masa ini sekejap biasa habis. Datuk Yang di-Pertua, saya fikir tidak baik. Ini sangat jahat. Kata dalam bahasa English, don't prally people. Don't prally the person. Kalau dia kata dia tak dapat apa patut mau buat perubahan, mintalah jelas dalam Dewan apa patut dia mau ubah. Tak usah dalam Dewan kasih prally sama orang buat apa. Datuk Speaker. Saya mintalah ya, Mat. Tak payah bagi. Kalau saya tak bagi, jangan bagi, Mat. Saya akan alihkan. Tapi sekejap. Kita ni dah cerita hal politik, Mat. Siapa nak jadi Presiden MIC ke, masuk MIC, jadi Presiden. Saya setuju. Oh, wait. Itu nombor 1 untuk menjawab soalan. Nombor 2, masalah masyarakat India. Saya rasa saya sangat seronok lah kerana Bintulu
di kawasan dia mungkin ada 3 orang masyarakat India, tetapi dia berani untuk mengambil tahu mengenai masyarakat India. Saya cadangkan kepada Bintulu kalau boleh tolong lawat ke kawasan saya lah. Kawasan saya. Kerana satu, sekejap, don't get excited. Biar saya habis. Minta maaf saya habis dulu. Yang duduk dulu, biar dia habis. Sekejap. Lepas tu boleh. Tatan duduk dulu. Kawasan saya ada satu kawasan di mana ada ramai single mothers, ramai gangster, ada ramai masalah-masalah berkaitan dengan masyarakat India. Kerana satu di antara kawasan di negara ini di mana ada satu di antara 4 pengundi adalah dari masyarakat India. One of the highest Indian populated areas in the country. Highest single tempat di mana masyarakat India adalah di kawasan saya. Jadi saya tahu mengenai perkara itu. Tetapi orang yang melaporkan kepada Bintulu, saya tak hairanlah. Kerana ada orang baik dan orang jahat. Ada yang boleh dengar dan orang yang tak boleh dengar. Dan juga ada dari Pakatan Rakyat dan ada yang bukan di Pakatan Rakyat seperti di UMNO dan MIC. Di MIC ni orang jumpa sama Bintulu, saya tak hairanlah. Lagipun kita semua tahu Bintulu ini orang kaya. Dia suka tolong orang. Jadi mereka beri berita-berita buruk mengenai perkara saya tak hairan. Boleh bagi? Ringkas ya, Mak. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Tapi saya mau bagi tahu Yang Berhormat Ipoh Barat. You patut mau cakap terima kasih, itu orang bagi tahu sama saya punya. Dia memang Piraraya tua bangga sokong Ipoh Barat. Dia undi Ipoh Barat. Itu 5 orang daripada itu kumpulan. Dia kata sampai hari ini Yang Berhormat Ipoh Barat belum buat apa-apa cadangan. Termasuk Ibu Tongga. Sepatut kita buat tindakan lah macam mana mau kasih maju, mau kasih panggung ini Ibu Tongga. Sepatut kerjaan pun ada banyak bantuan daripada Kementerian Kebajikan. Tapi saya mau tanya berapa orang susah you sudah hantar nama? Apa cadangan sudah? Terima kasih. Tadi kalau termasuk you cakap itu gangster itu hari tahun bangga yang lepas saya cerita itu gangster punya masalah, saya tak nampak you masuk sokongan. You punya kawasan pun ada masalah, Yang Berhormat Ipoh Barat kawasan pun ada masalah. Diam saja, senyap. Semua amang sekarang cakap jenayah lah macam-macam cerita. Yang Berhormat, terima kasih. Sudah, Mak. Yang Berhormat, senyap. Saya tak faham, saya confused. Saya nak tanya saja. Saya akan fahamkan Yang Berhormat. Sekejap. Ya, bukan kerana saya senyap tidak berarti saya setuju kepada pandangan Yang Berhormat. Ada laporan para polis pun terhadap ahli parlimen. Saya bukan nak katakan perkara itu di sini. Tetapi yang lebih mustahil adalah ini. Kita ada situasi masalah. Sebenarnya bila kerajaan Pakatan Rakyat ditubuhkan di negeri Perak, kalau kita ada lagi 3 tahun, semua masalah dapat diselesaikan. Ini sekejap. Belum habis lagi, baru 1%. Tetapi kerana rampas kuasa, cara yang illegal, cara yang illegal, unconstitutional, immoral. Ini kita sudah mula di negeri Perak untuk menolong mereka. Kita salurkan wang kepada mereka. Kita menolong mereka. Semua ini sudah ada prinsip, kita ada polisi-polisi tertentu. Bukan macam Barisan Nasional cakap tetapi tidak buat. Macam kebajikan. Ya, Dato' Yang Dipertua. Saya mendapat banyak aduan. Kerap kali bila saya pergi ke market-market di kawasan saya mengatakan 1 tahun dulu sudah buat laporan, sudah membuat permohonan, katakan layak tetapi wang kebajikan belum disalurkan kepada mereka. Jadi saya kata kita belum ambil kuasa lagi di persekutuan. Tunggulah sekejap. Bila Barisan Nasional jadi pembangkang, kita boleh menolong. Ni Barisan Nasional dia peka, dia tak mau dengar apa kita nak buat. Tetapi bila saya dalam proses perbincangan, mereka curi kuasa dari kita. Sekarang negeri pun sudah hilang. Apa kita nak buat? Tetapi the will of the people. Bagi lagi boleh. The people will prevail. Ipoh Barat boleh bagi lagi. Kawan saya. Saya lah.